Syamin! Abang Redwan! Hai guys, bersama saya Abang Redwan. Ronda Bazar Ramadan hari ini membawakan anda di Kuching, Sarawak. So guys, sebelum abang nak ronda-ronda ni, abang nak tengok jap lah line kita ni dekat sini 5G ke tak? Wah. Redwan Mobile 5G guys, full bar. Tak pernah menghapakan abang sepanjang berjalan di sini. Jadi korang kat sana apa tunggu lagi? Let's go. Syamin! Abang Redwan! Apa buat dekat sini? Tengah nak beli ni! Apa abang buat kat sini? Saya dengan ronda Bazar Ramadan saya dekat sini. Awak bukan dekat Sabah ke? Kenapa awak di Sarawak? Sebab saya nak try apa yang menarik kat sini. I see. Time Ramadan ni. Okay guys, apa yang menarik dekat sini? Ini, saya nampak ini yang saya rasa interesting lah. Sebab banyak orang baris and saya nak try juga ayam gepuk legacy. Sebab famous kat sini. Kalau macam tu, okay, saya ada program nak jalan ni. Saya nak bagi dekat pengunjung-pengunjung dengan peniaga. Apa kata Syamin ikut saya? Boleh. Dengan ni sekali. Dengan ni sekali. Boleh. Turun main. Let's go. Let's go. Yang special kat sini. Yang special kita just ayam gepuk je. Ayam gepuk lengkap kita. Tapi saya nampak ni puding viral. Puding gula apung ni kita buat daripada gula apung Sarawak. Oh, gula apung So, Sarawak. saya kena try jugalah. Betul, boleh try. Biasanya berapa box habis untuk nasi-nasi semua ni? Nasi ni kita standard untuk hari biasa Isnin sampai Jumaat 150 box. Oi, bang banyak bang. Untuk weekend kita akan cuba tambah sehingga 250 box. Berapa satu kotak ni bang? Satu kotak. Untuk satu kotak nasi ayam gepuk lengkap kita jual RM15. Untuk set basic kita menjual RM13. I see. Oh, agak-agak murah juga lah sebenarnya. Tapi dengan amount yang besar tu Untuk amount yang RM15 tu kita bagi ada hati dengan badal, habis goreng, tahu, tempe. So dia punya portion banyak lah. Sebab abang punya kedai ni viral and banyak betul orang beratur sampai sekarang ni tak putus-putus. Saya nak bagi abang hadiah daripada Redwan Mobile. Tapi bukan tu saja. Kami juga akan beli abang punya menu and kita orang akan sedekahkan kepada orang. Ya. Redwan Mobile memang best. Jangan lupa beli. Terima kasih. Redwan Mobile memang best. Ya. You all nak menang tak? RM1,500. Kalau nak menang, you all baca kat bawah tau. Bye-bye. Okay guys, so sekarang ni kita dekat Kebab madu. Wow. Kebab madu. Banyak orang beratur kat sini. Apa Banyak. specialty dia? Dia ada daging mix kita dengan keju. Oh, tapi nampak dia macam bukan kebab kan? Dia macam burger ke? Ke macam mana? Dia ni memang kebab. Oh, memang kebab lah. Kebab ni dah hampir 37 tahun dah. Oh, gila. Sebab resepi dia orang tua-tua yang punya resepi ni. sebab saya ingat ini roti pita tau. Kita, Proses ni daripada pukul berapa dekat sini? kita bermula daripada jam pukul 12 sampai berbuka puasa. Wow. Oh, so pekerja ni semua anak-anak juga? Anak-anak saudara ni. Sebab abang jawab sporting. Okey, ini hadiah untuk abang ya. Okey. Dan kita nak belanja juga abang punya customer. Boleh. Boleh Tapi kena rasa dulu bagaimana rasa kebab madu ni. Oh, ya ke? Sekarang boleh ke? Tak boleh. Bukan, nanti untuk berbuka puasa. Oh, okey. Boleh. Sekarang memang tak boleh. Redwan Mobile memang best. Ya. Okey, gerai seterusnya kita berada di ABC Kacang Ais. Kami tertarik pergi sini sebab dia punya decoration sangat cantik. Apa inspirasi untuk buat gerai cantik-cantik ni? Inspirasi saya sebenarnya asalnya saya buat kemah untuk buat decoration ataupun kemah pelamin kan. Jadi dari situlah ada inspirasi dia. Sangat colourful Sangat colourful. Saya pun macam nak pergi beli minuman tu. Okey, kat sini apa yang minuman best seller? Best seller air asam boy. Orang Sarawak kata air asam boy. Ada masam, ada manis. Sebab tu dia paling cepat laris. Tengok. ABC orang lain jual RM7, RM8. Saya jual RM6 je. RM6 Portion banyak. Besar. Puas hati. Patutlah kedai ni viral jugalah Okey, persediaan tu macam mana? Persediaan malam ni kena buat kacang, pati sirap apa semua. Lepas tu pagi kena buat cendol. Tak boleh buat malam. Kalau buat malam nanti esok
basi. Basi. Dia macam tak fresh lah. Memang tak fresh. Jadi cendol mesti buat waktu pagi. Daripada pukul berapa bang start dekat sini dah? Pukul 1 kemas-kemas, lepas tu start niaga pukul 2 atau pukul 2.30. Oh, awal. Sebab abang sporting and macam abang punya gerai sangat cantik, kita orang nak bagi abang hadiah. Ini hadiah daripada Red One Mobile ya. Kita nak belanja juga customer abang. Red One Mobile memang best. Red One Mobile memang best. Red One Mobile memang best. Okay guys, so tadi kita pun dah bagi barangan-barangan daripada Red One Mobile dekat Betul. pelanggan, Vendor, peniaga, vendor. So, terima kasih Syamin sebab sudi bersama kami. Thank you. Kat sini dia punya bazar best-best juga tak sangka. Best, banyak Banyak gila. kelainan dia lah. Banyak makanan-makanan unik daripada Sarawak. Kejap. Dah pergi Sabah punya bazar belum? Tak, melainkan kalau Syamin nak bawa kita. Jom lah book flight sekarang. Ini serius ke? Serius? Ya. Korang boleh ke? Boleh kot. Boleh. Korang jom. Kau serius? Serius. Kita Book flight malam ni. Book flight malam ni. Ya. I ngam-ngam nak balik juga. Kita, dah dekat dah ni Alala kan? Dekat dah sejam je. Kita akan pergi ke kampung Syamin pula lepas ni. Ya, betul. Okay, Apa jom. tunggu lagi? Red One Mobile. Memang best. Let's go. Okay. Red One Mobile kan ada.